YBE. Oh. YBE. Okey. Sebenarnya saya sebenarnya daripada dulu lagi saya tak berminat sebab kita dia kawan nak buat nanti label bagi brochure bagi apa semua bagi bag semua kan. Jadi banyaklah bag kat rumah. Jadi kali ni saya buat dekat ni sebab testimoni iVision tu yang buatkan saya tertarik. Lepas tu bila saya tengok dia boleh bagi pada kawan saya pun kawan saya ada perubahan. Lepas tu bagi pada mak saya pun mak saya ada perubahan. Jadi saya rasa macam mana kalau kita buat bisnes kan pada saat itu alhamdulillah dia saya jenis yang slow tapi lama-kelamaan dia meningkat sebab benda macam sakit dan juga kerana bisnes dan juga sekarang ni yang ada pasal Alora pun banyak saya pun tengah bila orang pakai Alora ni dia rasa bertambah lagi keberkesanan tu. Kalau macam makan iVision dia rasa macam pengalian darah tu cantik sampai ke mata dia rasa macam dia mewah gitu sampai salah-salah mata kecil-kecil pun dia boleh bagikan oksigen dan makanan dan sebagainya. Itu sebab apa maksud ni kerana sorok dan juga kerana environment dia lah. Okay, thank you for sharing. Sama-sama.